Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nam nak share satu resepi kek yang famous sangat dekat Sarawak, kek butter cheese ala Mita. Ramai yang suka kan? Ni bukanlah resepi asal, tapi resepi inspirasi yang sesuai untuk kita cuba buat kat rumah. Bahan-bahan pun tak banyak, tapi hasil tu premium. Tekstur kek ni macam pound cake, heavy sikit tapi soft dekat dalam. Dan harum semerbak sangat daripada pure butter. Dan yang specialnya, rasa creamy dan tangy daripada cream cheese. Bila lepas bakar, ada satu big crack dekat tengah dengan crispy crust dekat atas. Memang best sangat kalau makan petang-petang dengan kopi ataupun dengan teh. Yang penting resepi ni beginner friendly je sebab teknik tu basic dan mudah nak ikut. Okey, jom kita mula. First kali nak tunjuk bahan utama kita, Anchor cream cheese. Cik Nam memang suka sangat guna jenama Anchor sebab cream cheese ni 100% dairy dari New Zealand. Bila bakar hasilnya tu sangat stabil, rasa pun perfectly balanced, tak masam sangat, memang sedap lah. Yang paling penting, dijamin halal. Anchor butter yang salted pula datang dalam dua saiz, 250 gram dan juga 227 gram. Tapi resepi ni, Cik Nam guna yang 250 gram. Pure butter ni teksturnya memang lembut dan aroma pun wangi. Next, kita prepare tepung pula. Cik Nam guna 220 gram tepung kek. Campurkan dengan 1 sudu kecil baking powder dan secubit garam. Lepas tu ayak dulu, baru kek nanti lembut hasilnya. Lepas ayak, ketepikan. Kita kena pastikan butter dan cream cheese ni dah betul-betul lembut sebelum pukul. Sebelum mix adunan, Cik Nam nak siapkan loyang dulu. Ambil loyang 9x4 inci. Sapu nipis je dengan butter supaya senang kita nak unmold nanti. Lepas tu lapik dengan baking paper. Kalau lebihkan sikit dekat tepi, senang nak tarik keluar nanti. Okey, sekarang baru kita start mix. Dalam mixer bowl, masukkan butter yang lembut tadi dengan 200 gram gula caster. Pukul dalam 3 ke 4 minit sampai butter jadi pucat dan creamy. Lepas tu masukkan cream cheese pun yang dah lembut. Pukul lagi dalam 2 ke 3 minit sampai jadi gebu, hilang ketul-ketul tu dan juga renyah. Next, masukkan telur satu demi satu. Lepas masuk satu, terus pukul sampai sebati sebelum tambah telur yang seterusnya. Dengan cara ini, kek akan naik eloklah jadinya. Kalau kita tambah semua telur sekaligus, nanti adunan jadi pecah, jadi kerampi. Okey, bila telur dah settle masuk semua, tambah 1 sudu kecil esen vanila. Dan sekarang Cik Nam nak masukkan tepung ayak tadi. Berselang-seli dengan susu segar. Boleh aja guna susu full cream. Lepas tu guna teknik kaut balik perlahan-lahan supaya adunan kekal gebu. Buat selepas habis semua tepung dan susu. Cik Nam pun dah panaskan oven terlebih dulu, suhu 170 darjah Celsius. Tuang adunan dalam loyang tadi. Ratakan guna spatula, biarlah sekata supaya kek tu naik cantik. Dan hentak sekali dua untuk pastikan kek tak ada lopong ruang udara. Last kali, tabur parutan cheddar cheese. Cik Nam parut halus je ni, biar rata atas permukaan. Cheddar cheese ni nak bagi aroma tu ekstra lah bila kita bakar nanti. Dan ada tekstur crust yang rangup, memang sedap lah. Bakar selama 50 ke 60 minit, pastikan dekat rak tengah ataupun bawah sikit tak apa, ikutlah saiz oven masing-masing. Jangan buka oven awal sangat nanti kek tak naik cantik pula. Cik Nam akan tengok dan pastikan kek tu naik sendiri
dan ada crack besar dekat tengah. Confirm kek menjadi dah tu. Dan Cik Nam suka guna loyang yang tak tinggi sangat. Macam ni tinggi sangat. Nanti susah kek nak masak sekata dekat dalamnya. Lama pula kena tunggu. Bila dah hampir cukup masa, boleh cucuk lidi dekat tengah kek. Kalau masih basah melekat, boleh sambung bakar lagi. Kalau keluar bersih tu, maksudnya dah siap masak. Okey, ni dah siap. Boleh keluarkan kek dan biar sejuk atas loyang dulu selama 5 ke 10 minit. Lepas tu boleh keluarkan kek dan letak atas wire rack supaya som-som sejuk dan keras kek tu kekal crispy lah. Kalau boleh, elakkan potong masa panas-panas. Cik Nam memang suka sangat kek ni sebab walaupun simple, rasa butter bergabung dengan cream cheese tu memang premium. Ada rasa moist, dekat luar tu crispy, perfect sangatlah untuk santai-santai minum petang. Kalau anda suka, boleh juga tambah topping macam almond flake ke, coklat ke, ikut selera. Okey, inilah dia kek butter cheese. Jangan takut nak cuba ya. Baking ni kena banyak praktis. Sekian dari Cik Nam untuk kali ni. Jumpa lagi. Bye.